Terima kasih Coach Bell. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam ceria, salam gembira untuk semua keluarga Forever Young. Sekarang ni Kak Cik on the way nak ke HQ Taman Pelangi kat JB sebab kita ada ada order. Kemudian kebetulan nak balik Kota Tinggi, so kita pusing sikit sampai JB. Kita nak nak ambil aura akhir tahun ni, kita masuk dekat HQ kan. Okay. Sebelum tu saya Nur Azra binti Ali atau boleh dikenali sebagai Kak Ji. Dalam K9 so panggil Coach Ji. Okey. Syukur kepada Allah. Yang pertama-tama sekali alhamdulillah syukur sihat, gembira, bahagia bersama keluarga sebab kita ada produk Forever Living yang sangat-sangat awesome, sangat-sangat amazing dan dengan rezeki Allah sebenarnya dah hampir 6 tahun mengamalkan produk Forever. Alhamdulillah syukur upgrade kesihatan daripada sedikit demi sedikit. Kemudian alhamdulillah orang kata sebelum ni anak-anak rajin orang kata check in hospital. Anak nombor 3 dia asma. Sampai dia kata apa, Mama seronok lah duduk hospital, dia kata makan sedap. Aduh hai, kita kalau boleh tak nak ada gitu kan Abang Cik ni. Tapi alhamdulillah kita bagi mindset dia yang jelas lah, kata lebih baik kita sihat Abang Cik daripada kita tak sihat. Okey, itulah salah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Sampai sekarang bila anak tak sihat, kita pun jadi macam stres, tak senang. So alhamdulillah sekarang lebih baik, lebih upgrade daripada kesihatan. Semualah orang kata. Okey, yang kedua, Kak Ji nak bersyukur sejak bermula daripada Forever ni, mungkin pada mulanya Kak Ji tak berapa laju. Nur Hidayah Musa, dia guide Kak Ji jadi masuk dekat Forever ni, jadi macam bertambah semangat. Okay. Kemudian di bawah bimbingan MDM Kak Rawani Razali pun Ji dapat banyak sangat maklumat-maklumat. Kemudian dalam BOI pun banyak kita kumpul ilmu-ilmu yang sangat bagus, sangat baik. Sampailah sekarang kita dah ada kat sini, kita rasa macam kita nak buat terus. Tak perlu nak kata dengar cakap kiri, cakap kanan, kenapa macam ni. Sebab kita dah rasa seronok dekat dalam platform. Alhamdulillah, syukur sangat ya Allah. Okay, yang ketiga, alhamdulillah semakin banyak sahabat, semakin hari semakin Kak Ji suka nak share pada orang lain, jumpa saudara mara kita cerita. Kita tak perlu nak malu-malu sekali kan. Lepas tu Kak Ji pun banyak buat marketing dekat online. Kak Ji suka menulis. Ada orang dia suka buat video banyak, tapi Ji ni suka menulis sebenarnya, tapi masih lagi asah-asah bakat untuk menulis lagi banyak-banyak. So alhamdulillah penutup bakal penutup 2023 ni Kak Ji dapat order Clean 9 full set daripada IPA. Alhamdulillah syukur disebabkan dia macam semangat. Dia nampak kita perubahan kita dan suami bila amal produk tak putus-putus. Jadi bila balik kampung minggu lepas kita buka je katalog, kita kan dah ada katalog cantik kan. Kita tunjuk je, okey macam ni. Naklah Kak, naklah Clean 9, naklah Clean 9. Lepas tu kita buka pula, kita buat urutan free dengan adik-adik. Belagi kita buatkanlah kita punya produk urutan kan, skin replenishing oil skin tu. Alhamdulillah syukurlah sebab kita suka kan bila berkumpul ni